Saya juga mohon maaf kerana saya, Datuk Fauzi, YB Timbalan Menteri, kami juga telah mengadakan satu sesi taklimat dengan rakan-rakan media berkenaan satu tindakan yang telah diambil oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan tengah malam tadi yang melibatkan Menara Kuala Lumpur. Dan bagi warga Kementerian Komunikasi, penting saya rasa saya gunakan platform ini untuk memberi penjelasan kerana Menara Kuala Lumpur adalah milik kerajaan sepenuhnya dan kita ataupun Kementerian Komunikasi merupakan kustodian ataupun penjaga kepada aset negara ini. Jadi tadi telah diberikan sedikit taklimat kepada rakan-rakan media yang mana saya harap dapat menjelaskan pada 1 April yang lalu sepatutnya sebuah syarikat baru yang telah diberikan konsesi untuk operasi di Menara Kuala Lumpur dibenarkan masuk untuk memulakan operasi, tapi telah dihalang oleh syarikat yang lama. Syarikat yang lama itu juga telah mengambil beberapa tindakan perundangan ataupun menggunakan proses mahkamah, maka kita serahkan kepada PUU dan juga kepada Jabatan Peguam Negara untuk uruskan. Tapi masa yang sama, saya dan Datuk Fauzi khususnya, kami berasa terpanggil untuk membantu dari 205 orang pekerja yang bekerja di Menara Kuala Lumpur sebelum ini. Kesemuanya telah ditamatkan perkhidmatan pada 31 hari bulan Mac yang lalu, iaitu 1 Syawal. Dan hampir kesemuanya adalah orang Melayu, Bumi Putra. Dan masa yang sama, kita telah membantu untuk memastikan syarikat baru mengambil mereka sebagai pekerja. Tapi selama tempoh antara 1 hari bulan April sehinggalah sekarang, mereka telah digaji oleh syarikat baru, tapi staf Menara Kuala Lumpur yang telah bekerja berkhidmat ada 17 tahun, 20 tahun dan lebih tidak boleh bekerja di tempat kerja mereka. Jadi setelah kita berbincang, maka Pesuruhjaya Tanah Persekutuan telah mengambil beberapa tindakan berlandaskan kanun tanah negara dan juga undang-undang yang sedia ada, dan kita ikut proses itu. Maka tengah malam tadi jam 12.30 pagi sehingga sekitar jam 3 pagi, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bersama dengan beberapa agensi termasuk Dewan Badai Kuala Lumpur, Polis Diraja Malaysia, dan disaksikan oleh kedua-dua syarikat yang lama dan yang baru telah menyaksikan PTP telah memasuki dan telah mengambil semula aset kerajaan ini.